Ini barang baru, menu paling eksotik dekat atas muka bumi ini. Ini bukan daging wagyu, bukan juga daging kambing, bukan juga daging lembu. Ini adalah daging rusa bang. Oi, rusa bang. Tak lama lagi nak Christmas pun tak meriah sebab rusa semua dah sampai kat kedai saya. Nasi lemak rusa, yang mana teringin nak makan rusa, ini rusa paling rare bang. Dia berbeza tau dengan daging kambing yang kau makan. Kalau kau nak kambing, nasi lemak kambing model, nak nasi lemak rusa. Kalau saya cari rusa. Tapi dekat sini saya ada juga menu yang murah-murah. Nasi lemak sotong. Nasi lemak sotong crispy. Ini saiz mega. Mega Matu, Rahmat Mega, Mega Decepticon, Mega apa yang saya tersebut, kasih komen. 29 sen untuk sotong yang besar macam ni. Jangan tak percaya. Ini untuk kaki pancing yang biasa kumpau. Nasi lemak udang galah. Ini saiz mega bang. Mega Mall Kuantan. 29 sen, menu bajet. Nasi lemak lobster pun ada. Lobster 88. Oi. Nasi lemak ikan siakap bang. 35. Ini ikan siakap saya mega bang Mega Big Win. So yang mana kaki mega tu rindu boleh kembali jangan Ini besar-besar mas. Ada sambal kicap Johor 35. Ini bang, ini barang champion bang. Ini ketam Rusia bang. Tengok Ini berat 1,5 kilo bang. 1,5 kilo bang. Ini 298, saya akan bagi 2 nasi lemak. Yang paling penting beras basmati sambal mak-mak. Ini mega juga bang. Mega dandut. Oi. Ini bang, ini menu bajet bang, menu bajet. Menu bajet ni ada sotong, siakap, ayam udang galah. 118. 4 orang makan bang. Yang mana ada anak ramai nak bajet. Kalau belum ada rezeki makan kikrab, makan ni dulu pun boleh 118. Okay guys. So ada banyak menu lagi. So boleh tengok crowd restoran saya. Kamera daripada atas tengok. Daripada atas tengok. Meriah. Okey, kat sini ada berita baik untuk korang yang ada gaut, asam urat. Jangan lupa dapatkan ini. HW Beauty Herbs. Jangan lupa dapatkan 35. Yang ada sakit kaki, sakit lutut, tak kuat nak jalan, yang ada sakit-sakit kepala. Okey guys. So tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kejap dik. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tolong share akaun ni dan tolong komen. Salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab dekat sini? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Ini Alaska king crab.